Dah selalu sangat makan ayam Korea. Hai, tu bukan ayam Korea tu, cita rasa orang Melayu pun. Kita orang tahu si sosnya si pakai barang Korea. Sosnya polah sendiri. Nya pun food presentation pun dah buat aku selera. Jadi untuk malam tu kami embak kita orang rasa 3 jenis. Menu paling nyaman adalah honey garlic. Kena tumis dulu untuk polah sos, barulah kita salut. Kang masak ya dulu, masak di hotel bukan background engineer Dan berhasillah honey garlic kami malam tu. Mun kita orang makan dekat situ nya akan beri sarung tangan dan kita orang boleh makan tanpa kotorkan tangan. Oh naman. Sosnya pun rasa memang sama macam kos Korea. Benarlah Token Yamadah memang rasa selera dekat orang Melayu. Menu untuk kali tu pas. Dan yang kedua itu adalah cheesy. Manuknya penuh kena salut dengan cheese. Cik maulah kami cheese banyak-banyak muak. Cik muak mana kami Yamadah si bulah. Serius kami rasa padu nang pas gila-gila. Tu adalah menu fries bowl. Dalam dia ada french fry dengan manuk. Kami madah dekat kita orang dekat situ ayam nang crispy gila. Nya pun cheese dengan sosnya nang nyaman. Melalak kami dengan bini kami tu makan. Habis semua 3 bekas. Sampai bini kami madah apa tu semuanya pun. Kami biasalah orang lelaki ni boleh lawan dengan orang perempuan si boleh menang bah. Harga serendah RM13. Pergi 1000 sekarang dekat Uptown Metro City Mata. Bersebelahan dengan sushi RM1. 3 jenis yang kami order tu semua bini kami makan bagi habis. Kita orang jangan lupa Uben Delicious Chicken tau. Cita rasa orang Melayu. Sondoi.